Dulu rasa pelik dengar orang cakap datang Muar semata-mata nak makan mi bandung. Saya senaraikan 4 kedai yang legend. Yang pertama ni kedai dia dekat tengah bandar. Mi bandung Abu Bakar Hanifah. Antara yang top dekat Muar. Mana taknya dah 3 generasi diorang menjaga. Kalau datang pagi siap ada sate lagi. Kalau nak makan santai-santai kau datanglah pukul 2 ke atas. Kedai yang nombor 2 mi bandung Muar. Restoran Baridah. Yang ni dah berniaga dari tahun 81 lagi. Dekat sini tengah hari ada lauk campur. Tapi menu utama diorang tetap mi bandung. Mi siput dekat sini korang kena cuba. Kedai yang ketiga mi bandung Hajah Milah. Yang ni dekat Medan Selera, Tanjung Agas. Dekat sini ada menu yang rare-rare macam mi bandung gebok, mi bandung kambing. Walaupun semua dekat daerah Muar, tapi dia punya rasa masing-masing berbeza. Ni salah satu kedai yang menjadi pilihan orang-orang tempatan. Kedai yang nombor 4 mi bandung Central. Ni pun dekat Tanjung Agas. Biasa kalau weekend, dia punya kedai memang full house. Tapi dia punya servis memang laju. Menu dia simple je. Mi bandung daging. Cuba korang komen kedai mana satu yang menjadi pilihan korang.